Apa yang dekat sini setiap hujung minggu mesti rasa nak naik genting. Mesti korang tahu punyalah hotel apa yang I nak sebut ni. Pada tahun 2006, hotel ni diiktirafkan sebagai hotel yang terbesar dengan adanya 7,531 bilik. Terbalik. 7,351 bilik and 10 buah restoran. Tetapi ada kejadian yang berlaku dekat hotel ni pada tahun 2012. Pada tahun tersebut, seorang wanita warga negara China ditemui tidak bernyawa lagi dekat dalam salah satu hotel tersebut kerana dibunuh. Bila dah ada kematian, korang tahulah kan, memang banyak gila cerita-cerita seram dekat situ. Antaranya adalah penampakan seorang perempuan yang rambut panjang mengurai, berpakaian warna putih yang sangat lusuh, duduk di tepi hujung katil korang. Yang kedua, misteri tingkat 21. Kenapa tingkat 21 tak ada? Dekat lift, dia terus skip tingkat 20 ke 22. Tak ada tingkat 21. Jadi dekat sini jadi ramai yang tertanya-tanya mana pergi tingkat 21 tu. Yang ketiga, sewaktu korang dah tutup TV, tiba-tiba korang pusing belakang, TV terbuka sendiri. Yang keempat, tilam terasa berat seperti ada yang memijak di saat korang tidur. Korang rasa korang tahu tak hotel mana yang I cakap ni?